Cuma isunya adalah, alah, saya live ni tak ada orang tengok, tak ada orang tanya soalan. Macam mana Kita start lah, tak tahu nak cakap apa. Jadi, itulah fungsinya apabila kita sudah pun ada senarai soalan. Senarai soalan ni kita boleh ada daripada 1 sampailah ke 50 ataupun 100 soalan yang kita repeat banyak kali. Jadi, soalan tu kita print, kita letak dalam kertas. Ketika live, kertas tu kita pegang ataupun letak dekat sebelah. Contoh, bila kita tengah live dah tak ada orang tengok, dah tak ada soalan, kita rasa macam krik-krik sangat kan. Bapak awkward gila, tak ada orang tengok tapi bercakap macam ada orang. Yes, memang kena macam tu. Walaupun tak ada orang tengok, kita kena bercakap macam kita ada 1,000, 2,000 orang tengah tengok kita punya live. Jadi, apa yang saya buat dan semua alumni dalam training ni buat adalah, bila ada list soalan, tak ada orang tanya, dia tengok balik soalan dia. Okey, baik. Saya selalu dapat soalan ni banyak kali. Ini yang saya nak kongsikan kepada anda. Basically memang itu soalan yang kita selalu, tapi kita kongsikan, kita cakap, ini soalan yang ramai orang tanya. So, kita ada satu tempat yang memang kita boleh tarik dan kita terus ada talking point. Tak adalah kita jadi awkward, silent ketika kita buat live. Jadi, kita kena ada that material untuk membantu kita buat live lah.